Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Jadi pada malam ini kita kongsikan lagi hadis berkenaan dengan fadail Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan hadis pada malam inilah hadis yang diriwayatkan dalam Sahih Muslim, iaitu memang statusnya sahih, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri yang menyebut baginda adalah Sayyid, iaitu penghulu seluruh manusia pada hari kiamat. Kerana pada hari kiamat nanti takkan ada orang yang boleh mengingkari kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat, penghulu seluruh manusia pada hari kiamat. Maka an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana sayyidu, aku adalah sayyid ataupun penghulu waladi Adam yaumal qiyamah. Aku adalah penghulu anak Adam pada hari kiamat kelak. Kenapa dinisbahkan pada hari kiamat? Kerana pada hari kiamat tak ada orang yang boleh ingkari kedudukan ini. Hakikatnya Rasulullah SAW adalah penghulu manusia sejak daripada alam dunia lagi. Tetapi di hari kiamat nanti tak ada seorang pun yang boleh menafikan kedudukan ini. Dan Rasulullah sendiri yang menamakan Rasulullah ada Sayyid. Ya. Kemudian wa awwalu man yanshaqqu anhul qabr, dan aku adalah yang pertama sekali yang akan terbelah bumi, kuburnya, untuk kebangkitan baginda sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah lah manusia pertama yang akan dibangkitkan daripada kuburnya di hari kiamat kelak. Dan macam kita dah sebut bahawa kalau manusia lain seperti sistem benih, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seumpama bangun daripada tidur, diberi pakaian daripada syurga, dan Rasulullah bertanya tentang umatku, umatku. Ya. Jadi Rasulullah manusia pertama yang akan dibangkitkan. Okay. Kemudian Rasulullah sebut wa awwalu syafi'in, dan aku adalah nabi atau rasul pertama yang akan memberi syafaat. Wa awwalu musyaffa', dan aku adalah nabi atau rasul pertama yang akan diterima syafaatnya, yang kita sebut bahawa ini adalah maqam syafaat uzma, syafaat kubra, syafaat faslil qada. Pemberi syafaat yang pertama yang syafaatnya meliputi seluruh makhluk manusia di padang mahsyar, yang mana dengannya bermulalah hisab. Ya, bermulalah hisab. Itu maqam awalu syafi'in wa awalu musyaffa'. Jadi hadis ni hadis riwayat Sahih Muslim, okey, nombor 2279, dan tentunya martabatnya sahih. Okey. Kita ambil sedikit istifadah daripada hadis ini, ya. Hadis sahih ini juga menjadi dalil bagi keharusan menggunakan dan menisbahkan gelaran Sayyidina atau Sayyidina, penghulu kami, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam ibadah, sama ada dalam tahiyat akhir ataupun tahiyat awal, dalam doa kunut, dalam lafaz azan, tak ada masalah tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menambah lafaz Sayyidina. Kerana apa? Kerana ia termasuk di dalam bab mendahulukan adab berbanding perintah. Ya, bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, Rasulullah SAW tidak menyebut lafaz Sayyidina. Tetapi lafaz ini, Sayyid ini, Rasulullah ada sebut dalam hadis-hadis yang lain, seperti mana hadis yang kita baru baca sebentar tadi. Dan kemudian ramai para ulama mengatakan bahawa menambah lafaz Sayyidina ini termasuk dalam bab beradab kepada Rasulullah SAW, dan beradab itu adalah satu perkara yang diutamakan semata-mata menurut perintah. Jadi orang yang beradab ni, dia menurut perintah, dalam masa yang sama dia menambah atas perintah tersebut adab kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Ya, tadi tak ada masalah. Bahkan mutaakhirin, ulama mutaakhirin mazhab Syafi'ah memang menyebut sunat ditambahkan Sayyidina. Kalau kita tengok orang yang berat mulut dia nak sebut Sayyidina tu, hati-hati sikit. Terutama kalau di luar solat pun berat mulut dia nak sebut Sayyidina. Hati-hati. Kerana apa? Sebab yalah, ada orang yang zubillah kita dah sebut, di antara ciri-ciri Khawarij, mereka memang suka merendah-rendahkan
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seolah-olah Rasulullah ni tak ada kelebihan apa-apa kecuali postman yang datang hantar wahyu. Wal-iazubillah. Kita tak ambil sikap, ahli sunnah tidak mengambil sikap begitu. Kita sentiasa mengutamakan adab dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apatah lagi macam kata para ulama di akhir-akhir apa kita panggil selepas kewafatan Rasulullah SAW, gelaran-gelaran untuk memuliakan manusia itu makin banyak timbul. Al-Imam, Al-Hujjah, Al-Hafiz, Al-Muhaddis, Syekhul Islam, Barakatul Anam, macam-macam gelaran. Tan Sri, Datuk Seri, macam-macam gelaran digunakan untuk memuliakan manusia. Tiba-tiba nak sebut Rasulullah Sayyidina pun takut. Kononnya ghulu, kononnya melampau. Tidak, tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah. Kita bila kita menyebut Sayyidina, kita beradab dengan adab yang telah Rasulullah SAW ajarkan kepada kita, di mana baginda sallallahu alaihi wasallam sendiri yang menyebut ana sayyid. Ana sayyid. Maka bila kita sebut sayyid, kita bukan sahaja kita panggil beradab pada Rasulullah, tapi kita beradab dengan lafaz yang Rasulullah SAW sendiri gunakan untuk baginda sallallahu alaihi wasallam. Apatah lagi lafaz sayyid bagi Rasulullah SAW ini telah sabit dengan nas yang sahih dan soreh daripada baginda sendiri. Jadi alhamdulillah, moga-moga perkongsian malam ini memberi manfaat dan menambah cinta kita dan adab kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betapa bertuahnya kita dijadikan umat penghulu seluruh anak Adam yang akan pertama sekali memberi syafaat di akhirat, dan yang pertama sekali syafaatnya akan diterima. Di sini saja, cukup di sini pada malam ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.